macam tu. Buat berdua ke bang? Kereta Honda Civic Ketam yang menjadi idaman ramai pemuda dan pemudi yang ada dekat Malaysia. Hampa kalau pakai kereta ni balik kampung, ramai orang kata hampa ni banyak duit walaupun hampa road tax tak bayar. Aku bukan nak cerita pasal road tax kereta ni, tapi aku nak cerita dekat hampa semua perkara misteri yang menghantui owner ni. Kalau hampa pakai Honda Civic Ketam ni, hampa kena tengok video ni sampai habis. Takut-takut masalah ni juga menghantui hampa semua. Aku ni jenis yang malas cakap banyak. Jadi aku suruh buka episode, aku tunjuk terus kat owner. Owner cakap kereta dia kat belakang ada bunyi. Hampa boleh tengok sendiri episode dia macam mana keadaan. Bila kita keluar daripada kereta, kita boleh tekan terus dengan tangan macam tu saja. Dan dia punya episode mounting pun dah sengit dah. Aku abang dekat owner pasal tu dia ada bunyi. Dalam keadaan terkejut, owner tu pun kata, "Bang, buat je lah bang. Yang abang cakap 40% tu pening juga nak rasa lagu mana jadi dia tu bang. Ni baru betul-betul fighter. Tengoklah dia punya isu belakang lembut sangat. Bukan sekat tu saja, stok bam dia pun dah hancur lebuk. Ni dak tanya harga, lepas tu tak buat. Nak hak murah, lepas tu nak hak clear. Habis cerita. Ni aku tunjuk dekat hampa keadaan isu yang kami buat macam mana nampak. Kena bertinggung atas isu tu baru boleh tekan. Bukannya biasa-biasa tau. Pasal abang ni main dekat pukul 6 dah. Malam lah siap kata dia. Bukan kami buat kerja lambat nah. Kok mana pun kami akan habiskan juga kerja kami hari ini. Jadi yang penting adalah abang macam mana. Kejap kan. Inilah baru dia orang panggil absorber yang kita custom 40% stiffer. Mai kita tanya owner macam mana jadi. Beza kan. Awak pilih yang kuning tadi. Ha? Yang kuning yang mana? Lagi pin. Ya. Agak okey kan. Apa lagi? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama apa tak bang? Syah. Abang Syah. Ya. Daripada mana Abang Syah? Saya daripada BPJ. BPJ. Dekat je orang Sungai Antani. Nampak macam orang KL kan? Okey bang, saya tanya sebelum ni kereta ni apa masalah dia bang? Okey, sebelum ni common lah, masalah common FC Bunyi memang masalah, kan? belakang dia body roll tu kuat sikit lah Kuat, kan. Okey. Patut ada bunyi apa kata? So baru ni kebetulan dia ada bunyi. Okey. Tu yang survey tengok tu kat TikTok tiba-tiba naik dekat location. Location dekat Sungai Petani ada Rebel Auto Northern Rebel Northern. Rebel Northern. So dekat sikit kan? Dekat sini tu yang mai terus tu. Masya-Allah, alhamdulillah nampak benda ni dah tular tau. Dah Semenanjung ni dah habis lah. Dah tular dah. Rebel Northern ni ada dekat Sungai Petani. Dan lepas kita buat 40% tu apa perbezaan dia bang? Okey, so lepas buat tu lagi comfort lah, lagi sedap. Yang penting handling lah. Handling best lah. Biarlah biasa mudah jiwa kelajuan. So handling dia memang terbaik lah. Memang recommend lah. Yang mana nak buat tu yang ada problem memang recommend sangat-sangat lah. Mai sini. Alhamdulillah. Servis terbaik TikTok. Okey, tadi yang tahu abang ni tanya, kalau abang tahu abang ni tanya tadi, bila kita custom 40% stiffer ni comfort tu boleh hilang tak? Jadi kita tanya abang sendiri lah, abang macam mana? Comfort hilang ke masih ada? So alhamdulillah. Mula-mula risau jugalah kan. Tapi abang explain pun semua, try buat memang terbaik lah. Memang comfort ada, performance pun ada. Daripada kosong sampai 10, berapa bintang abang bagi? Kita bagi 10 lah bang. Alhamdulillah. Kaya tu kaya. Jadi terima kasih banyak-banyak abang. Terima kasih. Support kita abang. Ya, abang memang steady. Abang terus on, tak cakap banyak, simple. Orang dia pun terbaik. Orang ni dia baik hati. Jadi guys, terima kasih. Bang, nanti kalau lu ni singgah InsyaAllah aku nak buat talim dok. Boleh. So memang yang mana kat luar tu nak buat boleh mai sini. Cantik. Rebel Northern memang terbaik. Terbaik. Alhamdulillah. Okey guys, jadi kalau hampa nak buat episode lepas ni, hampa tak payah cari kedai lain, hampa cari je Rebel Northern dekat Sungai Petani sebab kami memang pakar suspension hampa. Rebel Northern, hampa pasal apa.